Salam sejahtera semua. Kami daripada kelas Sosiologi Pendidikan Kumpulan L akan membentangkan tentang disiplin bilik darjah sebagai kawalan sosial. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Ini merupakan gambaran keseluruhan bagi kajian kami. Ini merupakan latar belakang SMK Tunku Sulong Jenyang Kedah. Bagi kajian ini, kami menggunakan kaedah campuran untuk memastikan data yang diperoleh adalah holistik dan komprehensif. Pertama, kami telah menjalankan sesi temu bual dalam talian bersama seorang guru iaitu Cikgu Khadidah Abdul Khalid dari SMK Tengku Sulong untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai amalan kawalan sosial dan pendekatan praktikal dalam menangani isu disiplin bilik darjah. Kedua, kami menggunakan Google Form untuk mengumpul data kuantitatif daripada 26 orang murid bagi memahami gambaran sebenar tahap disiplin di bilik darjah. Melalui kombinasi kedua-dua kaedah ini, kami dapat menganalisis isu disiplin dengan lebih tepat di mana data kuantitatif memberikan interpretasi mendalam manakala data kuantitatif memberikan gambaran statistik yang lebih luas. Kita beralih kepada bahagian dapatan kajian subtopik pertama, peranan disiplin dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang teratur dan berkesan dalam bilik darjah. Berikut adalah pandangan daripada guru pakar kami. Pada pendapat cikgu, macam mana disiplin ni boleh bantu mewujudkan suasana pembelajaran yang teratur dan berkesan dalam bilik darjah? Disiplin membantu mewujudkan suasana pembelajaran. So, kalau masuk dalam kelas, 7.40 semua masuk dalam kelas, so kita boleh buat PDP kita berjalan dengan lancar. Okay, kalau lah kamu tak buat teratur, boleh siapa-siapa aja masuk. Sekali ke 8 masuk, ke 8.30 seorang. So, benda tu mengganggu PDP. Secara disiplin memang akan membantu melancarkan PDP kita. Okay? Contohnya pelajar kita dah beritahu dah, kalau dia seorang dia disiplin dia mesti hormat guru, waktu cikgu bercakap tak bercakap. So kita sampaikan ilmu sampai kat dia. Tak ada lah gangguan, kita cakap dia orang cakap, kita cakap dia orang cakap. Seterusnya, bagaimana pula dengan strategi guru dalam menguruskan disiplin? Kami telah meneliti pandangan Cikgu Khadijah tentang penggunaan ganjaran dan hukuman. Secara keseluruhannya, Cikgu Khadijah menekankan bahawa kedua-dua strategi ini perlu digunakan mengikut situasi yang berbeza. Hukuman berperanan sebagai kawalan sosial untuk mengekalkan ketertiban, manakala ganjaran bertindak sebagai strategi psikologi untuk membina sahsiah murid. Kedua-dua pendekatan ini adalah mekanisme penting bagi memastikan sistem bilik darjah berada dalam keadaan stabil dan seimbang. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, guru berpendapat bahawa pendekatan tegas dan lembut kedua-duanya mempunyai peranan yang penting dalam pengurusan disiplin bilik darjah. Menurut guru, pemilihan pendekatan bergantung kepada situasi, tingkah laku murid dan tahap masalah yang berlaku. Guru turut menjelaskan bahawa jika pendekatan tegas digunakan, ia perlu dilaksanakan dengan cara yang betul agar murid memahami tujuan tindakan tersebut dan bukannya berasa tertekan. Dalam masa yang sama, pendekatan lembut pula dapat membantu membina hubungan yang baik antara guru dan murid serta menggalakkan perubahan tingkah laku secara positif. Jadi saya menggunakan pendekatan tegas tu pada situasi kelas-kelas depan lah selalunya. Dan sekarang saya menggunakan pendekatan lembut bila saya mengajar kelas yang agak lemah, budak yang memang blur. Saya mengajar sekarang 2C2 ni kelas belakang. Saya bila saya marah-marah sebelum ni, kesian rupanya dia pun tak tahu apa pun. Apa yang kita marah pun dia tak tahu naknya. Kesian budak yang macam ni. Jadi bila saya dah tahu kan berapa penat dia saya marah-marah kelas macam ni. Jadi kelas macam ni saya gunakan psikologi. Psikologi macam tu lah buat latihan dua je. Okey bagus bagi main bintang saya akan write bagi bintang, puji sikit. Tapi indirectly saya akan terang lah apa yang saya nak. Kadang-kadang kalau dia orang dah terlalu over, baru kita akan guna pendekatan tegas. So saya menggunakan pendekatan dua-dua, tegas atau lembut, bergantung pada situasi saya nak handle. Tapi sejujurnya pengalaman yang kami dapati dalam bidang sosiologi pendidikan ialah terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan disiplin pelajar. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya, budaya dan keluarga. Semasa menjalankan kerja lapangan, terdapat beberapa maklumat yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan disiplin pelajar di dalam bilik darjah. Antaranya ialah faktor persekitaran iaitu pengaruh rakan sebaya dan suasana bilik darjah. Dari sudut perspektif, disiplin bukan sekadar peraturan yang dipatuhi secara terpaksa, tetapi kunci membentuk peribadi murid yang teratur. Ia melatih tabiat menepati masa dan menghormati guru serta rakan sekelas. Apabila nilai ini diamalkan, gangguan dapat dikurangkan, jadual waktu dipatuhi dan proses pengajaran serta pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar, jelas dan berkesan di dalam bilik darjah.
Sebagai kesimpulan bagi pembentangan kami, kajian lapangan ini berjaya membuktikan bahawa disiplin murid dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosial seperti latar belakang keluarga, rekan sebaya, persekitaran sekolah, dan cara guru mengurus kelas. Hasil kajian menunjukkan interaksi positif antara guru dan murid adalah kunci utama dalam membentuk tingkah laku di dalam kelas. Melalui pengalaman ini, kami memahami bahawa pendekatan guru perlu lebih fleksibel dan berempati kerana setiap murid mempunyai latar belakang yang berbeza. Selain itu, kerja lapangan ini telah meningkatkan kemahiran komunikasi, pemerhatian, dan pemikiran kritis kami dalam menganalisis isu pendidikan berdasarkan perspektif sosiologi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.